Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang dalam perjalanan ke Masjidil Haram untuk salat. Saya dari Taisir melalui Kiswah seterusnya ke Masjidil Haram berjalan kaki. Alhamdulillah. Air diberi percuma oleh kerajaan Saudi untuk jemaah haji yang berjalan kaki ke masjid untuk salat Jumaat. Alhamdulillah, begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh kerajaan negara Saudi kepada semua muktamirin yang datang daripada seluruh pelosok bumi untuk mengerjakan ibadah haji. Dan tinggal tak beberapa hari lagi menjelang hari wukuf. Alhamdulillah, saya sudah menghampiri bangunan baru dekat penjuru Hotel Anjung. Dikabarkan laluan baru untuk kebangunan baru di penjuru Hotel Anjung ni sudah dibuka. Ya, dah dibuka. Maknanya insyaAllah kita boleh sampai ke dalam Masjidil Haram dengan lebih dekat lagi daripada jalan biasa yang kita lalui. Alhamdulillah. Sini ada polis, dia akan cek. Ini baunya Anjum. Ini Masjidil Haram. Alhamdulillah. Saya tak pasti berapa. Kita boleh ke kanan, kalau jalan lama ke kanan. Ini laluan baru ni, terus masuk ke masjid. Lalui bangunan baru yang baru saja dibuka beberapa hari. Alhamdulillah. Polis dia cek nusuk. Alhamdulillah. Bangunan ni belum siap sepenuhnya. Kalau nanti dia bersiap, kalau dah siap, dia bersambung lah. Lalu hampir dengan bangunan Anjung, Hotel Sheraton dan juga Hotel Anjung. Ni bangunan ni dia bersambung dengan Mustashfal Haram At-Tawari, Mustashfal Haram Kecemasan, Hospital Kecemasan Masjidil Haram yang belum lagi dibuka. Saya nampak dalam proses akhir pembinaan. Mungkin setahun dua lagi akan dibuka, memberi kemudahan kepada jemaah-jemaah umrah dan juga jemaah haji yang datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Alhamdulillah. Jarak yang lebih dekat, lebih selesa, tak lagi kena panas bila dah sampai ke sini melalui terowong ni. Alhamdulillah, memang terbaik lah. Tak, kalau dah buka jalan ni, kita boleh mari dekat doa. Dekat banyak. Alhamdulillah. Ini dia sambung dengan Mustashfa Tawari, Hospital Kecemasan. Ada hospital sendiri masjid ni. Alhamdulillah. Nak siap mana lagi ni nampak. Tapi sini pun sejuk dah. Dia buat aircon kuat. Masya Allah ni.
Nanti ada jual-jual pula sini ni nanti. InsyaAllah. Boleh siapa-siapa saya sahabat nak berniaga buka kedai nasi lemak ke nasi kabur di Tanah Suci ni boleh. Betul Ustaz? Buka roti canai ke. Sikit lagi mungkin jadi kafe sini ni. Ni mungkin dia anggap ni bukan masjid lagi ni Ustaz ni. Ni perkaran masjid Bukan. Tapi dia buat dah sah-sah sini ni. Bila laku pembesaran ni, bila saf terlalu ramai ni sampai sini lah ni. Orang terlalu ramai. Oh, hebat orang bangunan baru dia buat ni. Masya-Allah. 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 Masya-Allah besarnya. Oh, ada nursery nanti. Children Nursery Center 1. Ada letak budak-budak ni. Kita mari haram ni boleh letak budak-budak. 5 tahun ni komplit. 5 tahun lagi komplit. Oh, tengok kau struktur ni baru ni masih lagi dalam pembinaan ni. Tu tempat helikopter landing saya rasa kat atas. Untuk hospital kecemasan kan. Helikopter landing. Ni dari belah Anjung, datang belah Anjung. Kita ni boleh masuk bau ni lagi ke ni? Luar ni Ustaz, panas ni. Tak ada tempat dah. Kalau boleh masuk dalam lagi. Dalam dah. Toilet pun dibuka dah Ustaz. Dia tak buka lagi toilet. Markas Inayah Biduyuf. Pusat care center. Pusat bantuan tetamu Masjidil Haram. Saya buat video ni kenangan ni Ustaz. Boleh YouTube ke apa kak? Kenangan ni. Dia sembuh air. Masya-Allah, masya-Allah, syukran. Sedap sembuh air. Sembuh air atas muka. Tu tempat landing helikopter. Nampak tak helikopter ada atas tak? Nampak tak helikopter? Ya. Ada ulat tu. Itu tempat landing helikopter lah, ni hospitalnya. Bertingkat-tingkat dia buat ni. Sebenarnya dah view. Hai turun. Ni children nursery kawasan ni. Sini bangunan children nursery nya. Oh canggih. Boleh lagi masuk bangunan baru tapi mungkin duduk tingkat atas kita tu. Tingkat 5 kau tingkat berapa tak tahu. Dia ingat ni mana masuk ni. Helikopter duk meninjau kawasan. Syukran. Ana dah ambil video ada saing komen dia kata boleh pula ambil video, kata tak boleh. Itu hak mula dulu. Gege tak. Banyak fake, banyak scammer, banyak berita tak betul, maklumat tak betul dia mau siapa. Alhamdulillah. Kita mari ni tak berapa lama azan dah ni. Apa Ustaz? 11 inilah Al-Haram Emergency Hospital yang bakal dibuka nanti. Mustashfal Haram Litawari untuk kecemasan. Dia sedia helikopter nanti untuk akses ke hospital pakar ke Allah Alam lah, ataupun nak membawa jemaah hospital ni ke hospital yang terdekat yang lain di sekitar Masjidil Haram. Kita terus Ustaz deh. Masuk dalam bau ni. Masya-Allah, masya-Allah. Bau ni baru ni comelnya. Macam mana dia nak akses ke Kaabah ni? Bangunan ni kita tak tahu lagi jalan dia untuk ke Kaabah ni macam mana. Buat jalan ni. Dia buat payung mungkin. Madinah. Lepas ni sini dia akan bangun payung ni saya rasa pun. Tengah-tengah ni. Tak boleh masuk lah Ustaz. Apa?
Tak boleh masuk dah, dia hala ke lain dah. Nampak? Penuh dah kali atas. Dia sudah hala kita ke lain. Tengok makcik-makcik tu you landing tempat panas. Allah. Macam kita ni tak agak boleh. Depa Dia besar lah. buat depa. Kita ni ke mana ni? Ke kiri. Kita tak boleh duduk tengah mana ni. Ini warga Ghana. Tak boleh masuk dalam masjid. Dah melimpah dah. Jamaah dah melimpah keluar dah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita ni lagu mana Ustaz? Nak cari mana ni? Kita kena duduk tengah-tengah tu rasa tu melalui tu. Cari tempat teduh. Tak larat kita nak masuk ni. Tak tahan ni. Oh tak tahan ni. Lama lagi ni. Cakap semayang tak apa. Kebok lagi. Bawah lagi. Tengok hospital dia buat berlapis-lapis. Okey, saya rasa cukup setakat tu dulu untuk perkongsian pada tengah hari ini. Saya doakan sahabat semua yang mana belum pernah sampai ke tanah suci, insya-Allah satu hari dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, akan sampai ke tanah suci insya-Allah, menjadi tetamu Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.